Hai semua, dalam perkongsian kali ini, kita akan kupas sesuatu yang dekat sangat dengan anda. Ya, anda yang bergelar pelajar. Kita akan tengok macam mana satu amalan yang nampak simple sebenarnya boleh jadi superpower kita untuk hadapi macam-macam cabaran dalam hidup. Jom kita selami sama-sama. Pernah tak rasa macam tu? Peperiksaan dah dekat, kerja kursus bertimbun, lepas tu nak kena fikir pasal kawan-kawan lagi. Belum lagi pening kepala fikir, lepas sekolah ni nak buat apa? Nak jadi apa? Kan? Kadang-kadang, semua tu datang serentak. Rasa macam nak meletup pun ada. Okey, tapi macam mana kalau saya cakap ada satu sauh yang boleh kita guna? Satu benda yang boleh buat kita rasa lebih stabil, lebih tenang, tak kira apa pun ribut yang datang melanda. Inilah prinsip asas yang akan jadi panduan kita hari ini. Dan inilah dia, sauh kita tu. Asas kepada semua yang kita akan bincangkan ni berpunca daripada satu perkara, kepentingan beramal dengan perintah Tuhan. Anggaplah ini sebagai kenapa di sebalik semua tindakan kita. Ia bukan sekadar teori tau, tapi ia adalah tapak yang kukuh untuk kita bina kehidupan yang lebih baik. Baiklah, kita dah tahu kenapanya. Sekarang, jom kita masuk bahagian yang paling best, iaitu macam mana benda ni boleh diguna pakai dalam hidup kita seharian. Sebenarnya, ada 5 ganjaran utama yang anda boleh rasa sendiri sebagai seorang pelajar bila kita betul-betul amalkannya. Jadi inilah peta jalan kita. Ada 5 checkpoint penting. Pertama, mendapat keredaan ilahi. Kedua, memperoleh pahala. Ketiga, hati jadi tenang. Keempat, urusan hidup jadi lancar. Dan yang kelima, kita mendidik diri untuk jadi insan yang lebih baik. Setiap satu ni ada kaitannya dengan anda. Mari kita mulakan. Okey, apa maksudnya ni untuk kita? Bayangkan masa kita tengah blow nak pilih aliran, sains ke sastra, atau nanti nak mohon universiti mana, itu semua kan pilihan-pilihan besar. Bila kita cuba buat yang terbaik, selari dengan suruhannya, kita akan rasa lebih yakin dengan keputusan kita. Macam ada satu guide yang tak nampak, yang tolong kita buat pilihan yang betul. Yang ni pula, kalau kita fikir-fikirkan, sama je macam motivasi kita belajar. Betul tak? Kita pulun siapkan kerja sekolah, kita berjaga malam untuk ulang kaji. Semua sebab kita tahu ada ganjaran menanti di ujung jalan nanti, iaitu kejayaan. Konsep pahala ni pun macam itulah. Setiap benda baik yang kita buat hari ini, walau sekecil mana pun, adalah pelaburan untuk ganjaran yang lebih besar nanti. Yang ini memang power. Hati yang tenang. Cuba ingat balik macam mana rasa jantung berdebar-debar sebelum masuk Dewan Periksa. Atau masa nak kena bentang depan kelas, lutut pun goyang kan? Bayangkan kalau waktu tu kita boleh rasa tenang. Bila hati tenang, otak pun boleh berfungsi dengan lebih baik, kita jadi lebih fokus dan kuranglah rasa panik yang tak menentu tu. Pernah tak ada dalam grup projek, tapi ada kawan yang tak bagi kerjasama? Pening kepala kan? Atau mungkin pernah berselisih faham sikit dengan kawan baik. Bila kita pegang prinsip untuk sentiasa jujur, sabar dan adil, ajaibnya benda-benda yang serabut tu entah macam mana jadi lebih smooth. Komunikasi jadi lebih senang, masalah pun lebih mudah nak selesai. Dan akhir sekali kita sampai pada ganjaran yang paling utama. Tujuan kita ke sekolah, belajar semua tu bukan setakat nak dapat A dalam sijil. Betul, A itu penting, tapi apa yang lagi penting ialah proses tu membentuk kita menjadi siapa. Inilah dia, kita belajar jadi orang yang lebih penyabar, lebih bertanggungjawab, lebih baik hati. Itulah sebenarnya matlamat akhir pendidikan. Jadi, kita dah nampak 5 ganjaran hebat yang menanti. Tapi, tahu saja tak cukup kan? Teori tanpa praktis, tak ke mana? Persoalannya sekarang, macam mana kita nak mula? Jom kita fikirkan apa langkah pertama yang paling mudah untuk kita ambil. Cuba fikir sekejap. Tak perlu fikir benda yang besar-besar atau gempak-gempak. Cukup dengan satu amalan kecil. Mungkin dengan bercakap lebih sopan dengan kawan-kawan. Atau mungkin dengan tolong kutip sampah walaupun bukan kita yang buang. Apa satu langkah kecil yang anda boleh buat bermula hari ini? Sebab dari situlah segalanya bermula.